sudah tentu kita lebih gerun daripada hari ini. Kerana manusia audit pun kita dah takut. Kalau Allah yang audit kita, Allahu Akbar, tak ada dah tempat kita nak cari. Nabi kata tidak ada seorang pun melainkan dia akan bercakap di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainah, tidak ada antara dia dengan Tuhan dia turjuman, tidak ada peguam yang membela dia di hadapan Allah. Antara kita dengan Allah tak ada peguam yang akan bela nanti. Lepas tu bila ingat mati, hati tenang. Kemudian yang ketiga, kata ulama, dia akan nombor 3, dia akan segera melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ingat mati, hati dia tuan-tuan serabut. Bila tak ingat mati, kata ulama, dia ralik-ralik. Maka orang yang ralik-ralik ni dia binasa.